Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina yatluna kitaballah wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur. Shadaqallahul azim. Surah Fatir ayat yang ke-29. Terima kasih saudara pengacara majlis, terima kasih kepada pengurusi karya, kawan-kawan masjid, ahli jawatan kuasa masjid, tuan-tuan dan puan-puan. Mudah-mudahan dirahmati, diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan yang saya muliakan, ayat yang saya bacakan tadi adalah daripada surah Fatir ayat yang ke-29. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina yatluna kitaballahi wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur. Sesungguhnya orang-orang yang membaca kitab Allah, orang-orang yang membaca kitab Allah dan orang yang mendirikan salat, orang yang menafkahkan hartanya yang dikurniakan oleh Allah kepadanya secara sembunyi ataupun secara terang-terangan, yarjuna tijaratan lan tabur. Orang itu sesungguhnya dia mengharapkan perniagaan yang tidak akan mengalami kerugian. Ada 4 perkara yang disebut oleh Allah di dalam ayat ini. Bisnes yang takkan rugi, bisnes yang sentiasa untung. Hari ini kita bercakap tentang untung, tentang bisnes, kita bercakap tentang saham, dividen, bonus, apa yang kita dapat daripada pelaburan. Banyaklah orang yang mencari, berusaha untuk dapatkan keuntungan. Dan Allah Ta'ala sebut ada untung yang akan sentiasa untung, tidak ada kerugian pada bisnesnya. Ada 4. Pertama, yatluna kitaballah. Pertama, membaca Al-Quran, kitabullah. 2, mendirikan solat. 3, menafkahkan hartanya baik secara sembunyi atau secara terang-terangan. Dan yang keempatnya, tuan-tuan, yang disebutkan oleh Allah secara terang ataupun secara sembunyi ataupun terang-terangan, yarjuna tijaratan lan tabur. Mereka mengharapkan bisnes yang tidak akan rugi, sentiasa untung. Baik, yang pertama yatlu. Bila kita sebut yatlu, maknanya membaca, daripada perkataan tala yatlu. Apa makna membaca? Membaca. Habis itu Ustaz, dalam Quran ada perkataan iqra, iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Iqra pun baca juga Ustaz, yatlu pun baca juga. Inilah keluasan Al-Quran. Kita hari ini bila sebut baca, baca. Tetapi bila sebut baca, iqra lain. Bila sebut yatlu lain. Yang kita duk sebut sekarang ni yatlu tu di mana? Musabaqah. Dulu panggil musabaqah, sekarang panggil ujian tilawah. Ujian tilawah tu yatlu lah tu. Dia tak panggil pula ujian iqra. Jarang kita dengar ujian iqra. Kelas iqra ada. Baik, perkataan tilawah ataupun yatlu ataupun yang seumpama dengannya disebut oleh Allah sebanyak 27 kali di dalam Al-Quran, dalam pelbagai surah, dalam pelbagai bentuk. Tetapi perkataan itu diulang-ulang sebanyak 27 kali. Apa beza iqra dengan yatlu? Baik, iqra mempunyai maksud ialah membaca juga, membaca Al-Quran, tetapi membawa maksud tentang kemajuan. Bagaimana untuk jadi orang lebih hebat, bagaimana untuk orang menjadi yang lebih berfikir, bagaimana yang boleh menjadikan manusia itu semakin berkembang, maka dia dipanggil sebagai iqra, baca. Macam kita sekarang ni nak buat masjid kena baca 2 tingkat ke setingkat. Kena baca setengah gah, dia kata kita buat 4 tingkat. Siapa duduk atas kali? Tak tahu. Tu, nak buat masjid pun kena tengok. Ni nak pasang kipas ni pun kena baca. Kipas ni ke, kipas ada melengok ni ke, ataupun kipas ada pusing ni.
Maka nak buat sesuatu dia kena baca dulu, meneliti, mengkaji, membaca, melihat keadaan, melihat kesesuaian, maka baca. Sebab tu perkataan baca ni dalam bahasa kita luas. Pandai hang asyik aku makan, hamai asyik hamai je aku makan. Aku ada baca dah. Aku baca dah. Bila anak makan tu aku main tepak masa dia. Cuba tanya orang Cina, oh okey, you pandai you meniaga untung banyak. Orang lain tutup, you buka. You punya raya pun you buka kedai kan. Ya okey. Sekarang kita kena baca. Mau meniaga kena baca. Itu belum masuk lagi pemula sukan. Cawe mata ke belakang dia malah boleh lidah, dia kau lecong, dia malah boleh lidah. Antara lidah gagal dibaca oleh lecong, gagal dibaca. Nampaklah, itu makna baca. Nak jadi cerdik, nak jadi hebat, dia kena baca. Macam mana nak buat ni sekarang ni yang sekarang dia jadi canggih ni, tuan-tuan baca. Dulu kena ambil helikopter merakam di bawah, sekarang tak payah drone. Dulu pakai drone guna controller. Payah sangat controller, tak payah sekarang ni. Sekarang tunjuk muka yang kat drone, dia ikut kita pergi mana-mana. Sekarang tu nama dia apa? Membaca. Kalau kita menjadi bangsa yang membaca dalam dunia ni, kita jadi orang hebat. Masalah kita sekarang ni bukan baca. Kerja dia baca bagaimana nak jatuh orang. Betul salah. Agak-agak naik, macam mana aku nak cantas ni? Agak-agak maju sikit, macam mana aku nak melikuh? Baca kat situ okey. Nama dia apa? Hasad wal dengki. Ayat tu cakap. Tapi bagi bangsa yang maju, dia akan tengok. Dia tengok macam ni bedridden. Macam mana nak bagi dia tegak berjalan? Aku tengok dia ni nak kena tukar lampin susah. Macam mana dia nak pergi ke tandas supaya dia boleh pergi ke tandas, orang tolak saja dengan kursi roda ni. Orang yang berfikir, orang yang ikhra' datangnya daripada apa? Datangnya daripada orang yang aman. Bangsa yang aman, bangsa yang bersatu, bangsa yang tak bergaduh, dia ikhra'. Tuan-tuan tengoklah tuan-tuan, bila stop saja peperangan, stop saja pergaduhan, stop saja persengketaan, maka dia akan jadi kuasa. Cuba tengok China 1988, 1989. Kerja mereka bergaduh. Kemuncak dia 89, tunjuk perasaan satu negara di medan Tiananmen. Akhirnya berdamai, kerajaan dan rakyat berdamai. Bila berdamai, hidup aman sentosa sampai sekarang. Bila aman sentosa sampai sekarang, ekonomi dia sekarang mencanak naik. Dulu kalau di rumah kita semuanya Jepun, Toshiba lah, Seiko lah, apa nama lagi, Telefunken lah, Nasional lah, semua daripada Jepun. Sekarang semua daripada China. Dulu Toyota lah, Mazda lah, Honda lah. Sekarang Hai Proton, Parit, nama je Proton, tapi China semua. Television pun China, peti air pun China. Silat-silat orang pun China sekarang. Kena faham tak faham pula. Bila mereka mula hidup, sekarang akak abang-abang pergi masjid, naik apa pakcik? Pakcik naik motor? Tak, pakcik tak naik motor. Tadi naik apa? Naik motor elektrik. Siapa yang buat? Tak Cina buat. Apa sebab orang Melayu tak boleh buat motor elektrik? Apa susah nak buat motor elektrik? Kita ada universiti, kita ada teknologi, kita ada politek, semua ada. Pak siapa tak boleh buat? Pak saya jawapan dia, suka bergaduh. Bergaduh tak habis-habis. Politik gaduh, masjid gaduh, surau gaduh. Akhirnya bangsa lain tak gaduh, dia up naik dia tak. Sebab itu Allah Ta'ala kata jangan bergaduh. Bila kamu bergaduh, wakas habari hukum. Kamu tak boleh rehat. Hari ni memang tak boleh rehat tuan-tuan. Pergi duduk masjid nak sembahyang sikit lah. Gaduh pula ni masjid. Mereka dengar ceramah lelak, hilang uyup lalu ustaz tu. Tak ada orang ceramah lah. Apa yang ada? Sebab tu kalau kita jadi bangsa yang tak bergaduh, selamat. Dulu Jepun bergaduh siang malam main masuk negara orang. Pergi jajah sana, jajah sini, matahari terbit, Nippon kena dengan bom, meletup Nagasaki, Hiroshima, stop.
kita mula bangunkan negara kita. Tak payah perang. Kalau dulu kita hantar askar naik basikal, main naik geret, main kat Kota Baru Kelantan sampai ke Johor naik geret lah, tak payah. Tahun 70-an dia bukan hantar askar, dia hantar kereta, nama dia KE10, KE20. Pakat beli habis Toyota semua. Lepas Toyota dia hantar Honda pula. Tak payah hantar Jepun, dia hantar Honda. Pergi masjid Honda semuanya. Honda mata sepang, mata dua kupang semuanya pergi. Honda Cup namanya. Lepas tu Yamaha mari. Lepas tu Kawasaki, buku-buku asal tu. Lepas tu dia mari Honda, lepas tu dia mari PTI. Semua Jepun. Sampai selipar pun. Allah, selipar Jepun kat seluruh. Sekarang Cina dia potong Jepun. Sebelum Cina potong, Korea dia potong. Sekarang India dah potong. Kita tak tahu tentang ini. Sebab tu kalau kita faham makna Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq, mesti kita canggih. Masjid akan jadi canggih, surah akan jadi canggih, ustaz akan jadi canggih. Macam mana dia akan Iqra'? Macam saya sekarang ni, Iqra'. Kalau saya ceramah ni tuan-tuan, duk ceramah tak Iqra', pukul 12 tak habis lagi. Yang duduk atas kursi tak apa, yang kipas atas kepala tak apa, yang ada tiang tak apa. Ni yang tengah-tengah ni, tengah pinggang dah lah selit bis. Sebab tu orang nak ceramah dia kena Iqra', pendek-pendek sudah. Iqra' pula nak ceramah tu kena tengok siapa dia yang cakap dan siapa yang dengar dia cakap. Dia tak boleh dia belasah dia aja. Innal ladzina yatluna kitaballah. Jadi apa bang? Jadi yang kata apa nama 10 orang tu, 10 tu lah dia takkan dapat. Pasal apa? Dia tak Iqra' apa yang orang ni nak, apa yang orang ni nak, apa yang orang ni nak. Sebab tu semua orang kalau dia Iqra' tuan-tuan, apa yang dia tengok dia fikir dia akan buat. Apa yang dia tengok dia fikir macam mana nak selesai. Itu nama dia Iqra'. Tetapi yatlu, tilawah, dia lebih daripada situ. Yatlu, Iqra' tidak semestinya selepas Iqra' ada ayat Quran. Contoh, Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Tuhan kamu, bismillah, baca. Tetapi yatlu akan diikuti dengan perkataan Quran. Yatluna kitab Allah, utlu ma uhiya ilaika. Bacalah apa-apa yang diwahyukan kepada kamu. Selepas perkataan tilawah, selepas perkataan utlu, Allah Ta'ala akan sebut Al-Quran, Allah Ta'ala sebut kitab Allah, Allah Ta'ala sebut wahyu, dia akan gabungkan yatlu dan kitab Allah. Maknanya tuan-tuan bila sebut yatlu, maknanya apa? Yatlu maknanya baca Quran. Ambil Al-Quran, dia masuk ke dalam jiwa, dia melebihi dalam yang Iqra' tadi untuk kita ya nak jadi peradaban moden. Tetapi bila sebut tentang yatlu, dalaman. Nak jadi orang baik, nak jadi orang mulia, nak jadi orang hebat, yatluna kitab Allah. Okey. Orang yang baca Quran, orang yang tilawah Quran, dia untung. Sebab apa dia untung? Tengok saja pun pahala. Baca pula satu huruf, satu pahala. Baca pula Quran didoakan oleh dia para malaikat. Baca pula Quran menjadi sahabat kepada dia di hari kiamat. Baca pula Quran jadi penerang di dalam kubur. Baca saja Quran, Allah hapuskan dosa-dosa. Baca saja Quran, menenangkan jiwa dia. Baca saja Quran, subhanallah, pahala berganda-ganda. Tuan-tuan, maka orang yang cerdik, orang yang bisnes dia untung ialah pembaca Quran. Kalau orang tanya pada kita, Tuan Haji buat apa? Saya duduk nega. Nega apa duduk dalam masjid baca Quran? Baca Quran lah bisnes. Lepas ni tuan-tuan jawab itu. Abang buat apa abang? Saya berniaga. Berniaga apa? Saya hafal Quran. Tengah duk hafal Quran. Semalam saya jumpa satu anak muda. Dia tak apa sihat. Dia masalah pembelajaran. Lepas semayang maghrib dia main jumpa saya. Dia kata, Ustaz,
tolong doa saya boleh ingat 30 dulu. Saya pun baca kat dia, elok saya baca dia lari pula. Elok saya pula. Pak dia pun main, dia kata, Ustaz, anak saya tu ada masalah pembelajaran. Ustaz jangan marah. Saya faham, tengok dia masih tahu. Betul ke dia habis Quran? Dah 15 juzuk. Nak habis dah Ustaz lagi 2 tahun Ustaz. Dia 2 tahun dapat 15 juzuk. Dalam keadaan menghadapi masalah pembelajaran, boleh ingat 15 juzuk. Kita ni yang tak ada masalah pembelajaran, qul ya ayyuhal kafirun pun tak jumpa lakum dinukum. Masalah semua kita ni. Qul ya ayyuhal kafirun pun tak jumpa lakum dinukum wala ana abidum ma abadtum wala antum wala ana budak dah jempat. Rukuklah. Allahu akbar. Tu imam tak jumpa lakum dinukum waliyadin. Tuan-tuan yang saya muliakan. Jadi bila sebut yatluna kitab Allah, dia nak bawa pada kita supaya dibimbing kita ni. Jiwa dan raga kita ada bimbingan. Di dunia kau untung, dalam kubur kau untung, akhirat kau untung. Ustaz, dunia untung apa? Untung apa Ustaz? Apa masalah makcik? Masalah makcik tak tahu lah Ustaz. Tak tahu lah. Tak tahu sudah cerita. Saya lagi tak tahu. Masalah makcik Ustaz, dapat laki pun tak boleh pakai. Dapat anak pun Allah dia minta duit tak habis-habis. Dapat jiran pun dia curi pokok serai tak habis-habis. Saat dia curi serai, saat dia pergi ambil lengkuas, saat dia pergi minum kari pulai, tak tahu nak kata lah, hidup susah. Makcik umur berapa? 60. Abang ada masalah apa abang? Masalah saya tak tempat kerja. Kali ni dah 8 tempat kerja. Berhenti kerja tempat lain, berhenti kerja. Masa Allah saja tak. Cara dia sebut tu pun memang masalah. Masa Allah nak kebal. Kau apa masalah kau? Tak tahu lah Ustaz. 18 kali dia orang Minang. Dulu senyap itu. Asal Minang senyap. Asal senyap Minang. Tak lama nak jemput biru dah Ustaz. Tak tahulah apalah berat sangat jodoh ni. Kau umur berapa? 26. Abang umur berapa? 34. Makcik 60, abang 34, kak 26. Muda lagi. Saya tua tak? 84, muda lagi. Saya tua dah Ustaz, 100 tahun, muda lagi. Ada yang lebih tua daripada kita. Nama dia apa? Al-Quran. Kalau Al-Quran lebih tua daripada kita, kita yang muda ni kenapa tak ikut dia? Kita akan selamat bila ikut orang yang lama pada kita. Dia ada pengalaman pada kita. Tambah pula Al-Quran tu cara nak hidup di dunia sampai akhirat. Al-Quran bagi jalan dia. Ikut je lah. Susah tak mananya hidup. Ulang balik. Susah tak mana hidup. Yang susah dia bila tak mau ikut. Saya datang dari Ipoh. Apa susahnya datang Pulau Pinang? Kenderaan dah ada, jalan dah ada, Waze dah ada, signboard dah ada. Hang ikut saja signboard. Pulau Pinang kiri, Kuala Lumpur kanan, masuk kanan. Mana Ustaz? Pinang. Pinang kiri tak? Tak apa, sini pun boleh. Kita turun PKL, naik apa nama Kelantan, patah balik ke Gerik, tembuh ke Sungai Petani. Boleh je. Yang tu lusa pun sampai lah. Susah. Okey, kenapa makcik susah tadi? Makcik susah tak? Suami tak boleh pakai, anak tak boleh pakai, jiran tak boleh pakai. Abang, saya dah 8 tempat kerja tak ada tukar tak apa cerita tak? Kak Long, saya 18 kali orang Minang tak senyap. Dalam Quran ada satu surah menceritakan bagaimana untuk kita jadi senang. Macam mana awak nak jadi senang? Fa amman man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Sesiapa yang memberi, sesiapa yang bertakwa, sesiapa yang percaya kepada kebaikan, Allah mudahkan hidup dia. Maka 3 jalan nak mudah Quran bagi tahu. Apa dia? Orang yang nak mudah dalam hidup, banyakkan bersedekah. Orang yang nak mudah dalam hidup ialah jadi orang baik. Orang yang nak mudah dalam hidup ialah percaya pada kebaikan, percaya pada benda yang baik, maka dia akan dapat kemudahan. Kenapa makcik susah? Wa amma man bakhila wastaghna. Makcik pun kedekut, abang kedekut, kak pun kedekut. Kak pun kedekut. Dah lah kedekut. Merasakan diri tu paling kaya pula.
Bakhil wastaghna. Tak perlukan Allah, tak perlukan manusia. Dia kata saya berjaya hari ini sebab saya punya usaha. Wa kadzdzaba bil husna, dan mendustakan kebenaran. Allah mudahkan jalan kamu untuk jadi susah. Maka kalau kita nak jadi senang, ayatnya ada dalam Quran. Kalau kita nak jadi susah, caranya pun ada di dalam Al-Quran. Kalau awak yatluna kitab Allah, awak baca Al-Quran, awak faham Al-Quran, hidup awak tidak akan susah. Sebab dalam Quran ada cara nak bagi senang, ada cara nak jadi untung, ada cara nak jadi baik. Di dalam Al-Quran semua. Baru ni saya ada program dengan satu lawyer, cerita tentang aman seksual. Saya bila jumpa dengan lawyer ni, baru saya tanya dia, tuan, aman tu nak apa? Saya tahu aman bakar penemu tu tinggal Abu Aman. Dia kata aman sejenis orang. Dia jenis. Baru saya faham. Yang kata aman tu apa? Rogol sukarela tu apa? Rogol paksa tu apa? Amak dengan budak banyaknya amak punya. Dia tanya pada saya, pula Ustaz, kita dah buat macam-macam undang-undang peraturan semua, tapi kes duk jadi lah Ustaz, anak kena dengan bapak, tok wan dia ambil kena pada cucu dia, jiran, ustaz kena pada anak murid dia, hak penjaga, hak kita duk harap jaga tu pula depa pula buat amang seksual pada budak-budak ni. Apa pandangan Ustaz? Allah kata dalam Quran, yaghuddu min absarihim, kawal pandangan mata. Undang-undang bagus buat untuk undang-undang bagus buat, tapi dia tak boleh. Dia kena ada undang-undang yang Allah Ta'ala sebut dalam Quran, jazaan bima kasabah, sebagai balasan atas mereka buat. Ni dia undang-undang dia. Nakalam minallah, sebagai satu bentuk pencegahan daripada Allah. Undang-undang itu terdapat dalam Quran. Siapa yang ikut Quran, tak ada siapa berani rogol. Kalau kita ikut Quran, tuan-tuan, tak ada siapa berani cabul. Hari ini bukan sakat budak dicabul, orang tua dicabul, kambing ni kena. Duk melengung tepi tangga tu. Kenapa pula kambing ni? La ilaha illallah. Sebab apa? Sebab kita tak yatluna kitab Allah. Yatluna kitab Allah. Apa dia nak buat ni banyak sangat ke ambang seksual ni? Ni dia undang-undang dia. Kalau kamu buat yang ni dia. Kalau kamu buat yang ni dia. Undang-undang itu terdapat di dalam Al-Quran. Maka makcik tadi rasa susah pasal apa? Makcik tak nak ikut yang Allah Ta'ala sebut. Pasal apa abang rasa susah? Pasal abang tak nak ikut apa yang Quran sebut. Pasal apa Kak Long rasa susah? Pasal Kak Long tak nak ikut apa yang Quran kata. Kenapa kita hari ni rasa susah? Kenapa hari ni kita tersakiti? Jawapan dia senang, pasal tak nak ikut Quran. Kalau lah awak ikut Quran, awak mengharapkan bisnes yang sentiasa untung. Akhirnya untung, tuan-tuan. Sekarang tuan-tuan duduk dalam masjid, hati tuan-tuan tak tenang, duk raba kunci kereta. Mana tak tinggal lah. Mana kunci motor duk tinggal kat motor apa tu. Tu fikir. Dompet tinggal dalam kereta. Jahat tak selesai. Tengah duk sembahyang boleh gagal. Bukan kata adik kita, tu imam kata ada. Bismillahirrahmanirrahim. Kalaulah kita ikut Quran, Allah jaga kita. Hang buat lagi kena siap tengah. Jadi tuan-tuan, tu nama dia yatluna kitab Allah. Di dunia ni kalau kita ikut dia jadi sahabat kita. Dia jaga kita, dia tolong kita, dia selesaikan masalah kita di dunia. Di akhirat, dalam kubur, akhirat tu start bila Ustaz? Akhirat itu start bila awak meninggal dunia. Akhirat itu ulama kata bila awak masuk saja dalam kubur, welcome, selamat datang ke akhirat. Saya bila tengok tanah kuburan tuan-tuan, Allah, parking pula sebelah kubur tadi, semua parah dengan kepala dia, Allah. Bila lah aku nak masuk lagi kubur ni, takutnya ya Allah, insaf. Sebab tu ulama-ulama kata, Nabi sebut bila kita ingat mati, kita adalah orang yang untung. Untung utama. Dia kata cara mengingati orang yang mati menjadi cerdik itu macam mana?
Dia kata, kita bayangkan yang mati itu kita. Jangan bila kita pergi tengok orang mati, kita buat, itu yang tak jadi apa. Pergi tengok ziarah orang mati, duduk nyembang. Dia macam mana? Dia tak ada. Penang ada. Selangor ada yang tak ada. Perak yang faham. Apa cerita tu? Bola sepak dia ke suka. Duk bincang bola sepak. Di rumah orang mati. Bila nak jadi iktibar? Disuruh kita pergi ziarah orang mati. Bayangkan yang mati tu aku, baru jadi baik. Ni dah ni mati dia. Betul lama. Kita ni orang Islam, Allah hantar semua. Saya tengok dalam satu YouTube, pak dia mati, tok wan dia mati, satu keluarga dia menyanyi, rupanya kematian tu menyanyi boleh pakat duk joget lalu. Kita, Allah Ta'ala kata, bayangkan kamu yang mati duduk dalam kubur tu, bayangkan mayat kita ni tuan-tuan yang dikebumikan di dalam tanah, baru jadi baik, insaf. Ni boleh duduk melawak, keluar pada tanah kubur tu, duduk melawak sambil berjalan balik. Kira apa langkah dalam orang 12 tahun tu malaikat main tanya, asal dari Allah pada orang. Dia jawab macam tu. Tu malaikat main dia tanya, tak boleh jawab, tak tahu. Ambul. Dia keluar jalan besar, dia pula mati dengan anak. Petang tu pula ke bumi. Kawah lah kubur tanya Allah, jemaah boleh jawab. Subhanallah, Masya Allah. Okay, jadi tuan-tuan yang saya muliakan, bila kita sebut tentang Al-Quran menjadi teman kita di dunia dan akhirat. Di dunia jadi cantik, pilih suami ikut Quran, pilih isteri ikut Quran, didik anak ikut Quran. Allah seronoknya baik. Makan ikut Quran, tidur ikut Quran, Quran saja ikut. Main Nabi cerita pula, main ulama main cerita pula, kita dah ikut. Jadi cantik. Masalah kita sekarang yang jadi tak seronok ni pasal apa? Abang nikah tak tahu tak, tidur dalam masjid lagi lama, lagi banyak pada tidur di rumah kan. Awak gaduh dah jauh tak abang nikah nanti lagu mana? Ada abang ikut panduan daripada Al-Quran, wa ankihul ayama minkum was-salihina min ibadikum wa imaikum yakunu fuqara yughnihimullah min fadli. Oh, saya tak boleh dengar ayat tu Ustaz. Oh, ada anak Allah cerita Ustaz, nak cara nak pilih pasangan tu Allah sebut. Allah sebut tu dalam Quran tu. Wa ankihul ayama minkum was-salihina min ibadikum wa imaikum. Ada. Apa ada masalah apa sekarang apa? Allah Ustaz, saya tak tahu lah Ustaz, anak-anak saya lah Ustaz. Ada cerita anak dalam Quran? Ada. Surah Luqman ada. Cerita detail tuan-tuan, cerita tentang anak ni. Ya bunayya, ya bunayya, ya bunayya, wahai anakku, wahai anakku. Ada kita pergi baca tak? Kemudian kita mula mengeluh, susah budak-budak zaman sekarang ni. Tak susah, abang baru 40, Al-Quran tu 1400 tahun dah turun bang. Kalau abang ikut 1400 tahun jalan Quran, memang anak abang cantiknya bang. Cantiknya. Saya Ustaz, bisnes saya sekejap turun, sekejap naik, sekejap turun, sekejap naik. Ada abang bisnes macam Quran ajar. Wa auful kaila wal mizan. Allah sebut dalam Quran tentang bisnes. Dalam surah Yunus sebut. Ustaz, macam mana saya nak dapatkan peluang pekerjaan saya bagus Ustaz? Sekarang saya masalah marketing Ustaz. Saya tidak ada duit untuk buat marketing. Kalau saya duit banyak Ustaz, saya boleh buat pengiklanan Ustaz. Macam mana Ustaz? Dalam Al-Quran ada ayat marketing, nama dia surah Al-Ankabut. Awak kena ada connect, awak ada connect, awak ada connect, awak mesti ada connection. Bila awak ada connection, jadi apa? Sarang laba-laba. Maka sarang laba-laba tu dipotong, sarang laba-laba tu dia buat tanda wifi. Cuba tuan-tuan tengok tanda wifi sekarang. Bukankah tanda wifi macam tu? Potong tengah. Cuba sambungkan dia jadi bulatan, tak jadi Al-Ankabut. Awak mesti ada connection. Bila awak ada connection, awak akan berjaya. Ustaz, saya buat apa Ustaz? Saya buat bisnes menghantar barang. Nah, ambil internet. Nama dia apa? Internet.
Berapa lama dah Quran cerita tentang internet, tuan-tuan. Hari ni siapa yang mencipta internet? Siapa yang buat taksi internet? Siapa yang jual barang melalui internet? Tak payah ada kedai lagi. Di rumah saja. Duk kerak gam di rumah. Makcik tak payah lagi pergi kedai. Duk meninggal atas katil je. Beg kuning, tekan beg kuning. La ilaha illallah, tuan-tuan. Rupanya Quran dah sebut lama kat sungguh. Nama dia apa? Surah Al-Ankabut. Canggih. Tadi ada abang tanya, Ustaz, kita sekarang berada dalam adakah kita berada dalam malhamah kubra, peperangan yang besar? Hari ini ada peperangan, Amerika dah campur tangan, Iraq, Israel dah masuk, Ustaz. Jadi macam mana kita ni nak menghadapi Dajjal, nak menghadapi Imam Mahdi, macam mana nak datang, nak tolong lagu mana, Ya'juj dan Ma'juj sekejap lagi lagu mana? Saya kata lagu apa? Lagi keroncong lupa. Takkan Al-Quran tak habaq kat kita cara nak menghadapi dia? Takkan Nabi tak sebut cara nak menghadapi dia? Ada. Sebab tu dah sampai dah masa, tuan-tuan, jangan duk cakap soal kecil-kecil, jangan duk cakap soal main-main dah. Yang Nabi duk sebut pada kita tu, tuan-tuan, hari ini dia akan jadi satu. Macam mana kita nak menghadapi saat-saat yang sedemikian? Jadi tuan-tuan, kita lancarkan dahulu tabung, bergerak tabung masjid sambil kita azan ni, tuan-tuan, sambil kita melancarkan kutipan untuk pembangunan masjid kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. Al-Quran bukan setakat dia menceritakan bagaimana nak hidup dalam kubur. Surah Al-Kahfi ayat 110. Bukan setakat nak menceritakan nak hidup di hari kiamat. Wa may yarju liqa'a rabbih
Siapa-siapa yang meyakini satu hari nanti dia akan jumpa Allah Ta'ala, matinya, kiamatnya, falyamal amalan salihah, maka hendaklah dia melakukan amalan soleh. Wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada, dan janganlah dia syirik kepada Allah dalam satu keadaan sekalipun, dengan siapa-siapa sekalipun. Kalaulah dalam kubur nak mati, nak di hari kiamat, Allah cerita bagaimana nak selamat di sana, takkah bila Dajjal datang Allah tak khabar? Takkah bila Ya'juj dan Ma'juj datang Allah tak beritahu? Takkah bila datangnya akhir zaman, Nabi tak cakap, Quran tak cakap, mesti ada. Apa dia? Kalaulah menghadapi pertemuan dengan Allah kena amalan soleh, macam itulah bila Dajjal datang. Sebab ada orang faham bila Dajjal datang, kita kena sediakan prepping menyatakan, kena sediakan ayam, mi segera, bukan simpan tak dia main soal makanan tak ada usah asak penuh dunia tak kita nak makan apa lah tu dia. Hanya fikir makan saja. Yang Nabi kata makanan pada hari itu ialah zikir. Yang kedua, Dajjal dia tak boleh kacau orang yang beriman dan beramal soleh. Orang yang beriman dan beramal soleh dia tahu ini penipu, ini berita palsu, ini kelentong. Dia takkan boleh ditipu. Iman itu yang menolong dia, menjadikan dia tahu ini adalah fitnah Dajjal. Sebab tu orang yang beriman ni tuan-tuan, wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Kalau datang Dajjal, datanglah, itu ketentuan Allah. Tapi Allah beritahulah, persiapan kamu ialah amalan saleh. Daripada mana benda ni berlaku tuan-tuan? Quran habaq pada kita dah. Setiap Nabi, setiap umat, setiap zaman ada perosak dia. Malah perosak yang paling besar ni disebut daripada zaman Nuh. Daripada zaman Nabi Nuh dah cakap, zaman Nabi Sulaiman cakap dah cerita tentang Dajjal. Apa yang berlaku di zaman Nabi Nuh alaihissalam? Mereka menghadapi bencana alam. Bencana alam yang sangat besar. Nama dia apa? Banjir. Tenggelam segala bukit, tenggelam segala dataran banjaran, tenggelam. Yang selamatnya hanya di dalam bahtera. Maka yang menyelamatkan umat Nabi Nuh pada masa itu bahtera Nabi Nuh alaihissalam. Maka bila banjir besar datang, yang duduk dalam dia baik orang baik binatang selamat. Sehinggalah banjir dan surut, Allah kata pada kapal, Allah kata pada Nabi Nuh, wastawat 'alal judi, mendaratlah mereka di atas satu bukit, nama dia Bukit Al-Judi. Maka daripada situlah beranak pinak pula generasi kedua selepas Nabi Adam alaihissalam. Selamatnya dengan apa? Bahtera. Adakah zaman kita sekarang nak ambil bahtera, pergi buat atas bangunan, buat apa dia? Kapal. Kenapa? Nabi Nuh selamat dengan kapal, saya pun buat kapal. Untung saya juga pilih port. Bukan. Di zaman Zulkarnain, bangsa Ya'juj dan Ma'juj sangat jahat. Bunuh segala orang, makan segala orang. Apa Zulkarnain buat? Tembok. Bila buat tembok, selamat daripada serangan Ya'juj dan Ma'juj sampai sekarang. Quran beritahu. Adakah sekarang kita kena buat tembok? Mak, bawa tembok Zulkarnain. Sekarang bukan tembok Zulkarnain. Setiap satu zaman, setiap satu masa, tempat, dia ada penyelamat, cara penyelamat masing-masing. Sekarang menyelamatkan apa? Yang ni yang kita kena belajar. Bila matahari terbit daripada sebelah barat, mana manusia pergi? Masjid. Masa matahari tenggelam 3 malam tak muncul-muncul, malam jadi panjang 3 malam,
Siapa yang mula-mula sedar matahari tak terbit daripada timur? Macam biasa, pak siapa malam tak habis-habis lagi ni, gelap ni, orang yang mai sembahyang. Dia mai sembahyang subuh, dia kata, pukul 6, pak siapa dah gelap ni, dia keluar ni. Jam ni silap kan, dia kata jam lah ni. Pui apa jam ni. Duk tunggu lagi, duk gelap lagi, tunggu gelap lagi, matahari tak terbit lagi. Ni parah. Bangun, matahari tak bangkit. Pakak mari masjid. Yang kelabi, malam masih muda. Matahari tu Pak Muhammad. Bagi orang yang rumah dia, hati dia ni, rumah dia ni, ini bahtera penyelamat zaman sekarang. Ini tembok daripada Ya'juj dan Ma'juj zaman sekarang. Hidupkan masjid, buatkan amal soleh, tak sewa di rumah Allah. Tuan-tuan untung masjid aktif, masjid cantik, kuliah banyak, punya banyak kuliah. Saya tengok tadi tu, dia apa, dia banyaknya ustaz. Kita duk tengok kuliah ni ada, tak tahu nak pergi mana ni, lalas dalam juga main. Pun parah kan tak? Masjid inilah tempat menjadikan kita kuat. Nak cerita tentang iman, nak buat amalan soleh ni dia tuan-tuan, persiapan. Bayangkan tuan-tuan, masajiduhum amirah wa hiya kharabun minal huda. Masjid kalau tak ada petunjuk, lingkup. Harap kecantik je tuan-tuan. Tapi tak ada apa yang boleh menyelamatkan manusia. Rosak. Tuan-tuan yang saya muliakan, nombor 1, persiapan iman dalam diri kita. Nombor 2, persiapan amalan zahir kita. Nombor 3, tempatnya masjid kita dekat. Jom kita di Pulau Pinang buat 3 benda ni. Jaga iman masing-masing, jaga iman anak-anak kita. Qu anfusakum wa ahlikum nar. 2, jom buat amalan soleh. Hidup kita ni untuk apa? Mengabdikan diri pada Allah. Mengabdikan diri pada Allah ni bahasa tinggi sangat. Jadi hamba Allah senang. Apa sebab kita ni dijadikan Allah? Tujuan saya mengabdikan diri pada Allah berbahasa. Senang ya jadi hamba Allah. Allah kata apa aku ikut. Allah kata apa aku taat. Allah tak bagi buat aku tak mau buat. Aku hamba Allah. Simple. Bila sebut nak sembahyang saya Isyak 8.51, 8.30 standby. Duduk dalam masjid. Pasal apa? Hamba Allah. Ini sembahyang Isyak pukul 3 pagi. Faham? Nak tengok Ronaldo lawan bola. Apa cerita ni kat tu? Saya hamba Allah Ustaz, saya nak pergi Mekah awal Ustaz. Tua-tua tak larat mati atas kapal terbang. Hak mati atas kapal terbang ada, hak kena buli ada kat sana. Oh Lord, aku tengah muda ni pun nak pergi tu. Tak boleh kereta mak. Tak apa, aku pakai motor tu. Aku kumpul duit nak pergi haji. Ni dah exhaust tukar, coating buat, sarung kulit pasang. Tu sudah meletup. Semalam saya balik pada Kuala Batas, kereta mana potong, terkejut beruk saya. Beruk pun tak terkejut itu. Dia potong saya, melatah lah kita pun. Berapa ribu lah exhaust berapihan. Kalau hang kumpul ni hang boleh pergi Mekah. Hang hamba Allah. Jangan cakap saya muda kita. Bila enjoy tu. Hang hamba Allah lah. Hamba Pipi cara hati lah. Jangan tak ada visa rupi belasah juga. Pipi cara hati. Kita ada ejen yang diiktiraf oleh kerajaan tabung haji. Tengoklah ada lesen ke tidak. Habis balur lagu tu, dia nak salah saya. Pi dulu. Abang-abang pun kenal orang mana pun, kalau tak ada visa haji tu suruh pi. Suruh pi. Pi cara hati. Orang pergi buat haji Mekah di Arafah berhukum, kita hukum dalam jarak tak usah. Buat jalan betul. Tapi niat pasal apa? Abdi diri pada Allah Subhanahu wa taala. Baik, kemudian kita tengok dalam hadis Nabi. Cerita tentang perang yang akan besar yang Nabi sebut bila berlaku perang ni 100 orang yang berperang, yang selamat seorang. Bayangkan. 5 juta yang perang, hak hidup 50,000. Besar sungguh ni perang. 5
Bila Ustaz? Tak tahu. Sekarang kalau Ustaz nak jadi ni ayat Timur Tengah, tak tahu, saya tak tahu. Kalau nak kira perang Iran-Iraq lama lah, tahun 80-an. Orang ramai dalam masjid ni dia tak ingat pun perang Iran-Iraq, dia tak tahu. Dulu Amerika pun pernah perang dengan Iraq juga. Jatuh Saddam Hussein dulu. Dulu perang dah. Syam, Syria apa semua perang dah dengan Israel dah perang dah. Saya tak sebut habis nama Israel pasal dia buat live ni, dia kena blok. Jadi bila kita ni asyik mendeka dalam kesangaran. Mai ustaz ni kata lagu ni, ustaz ni kata lagu ni, lalah ni. Tu yang datang satu makcik, dia kata ustaz 15 Ramadan ni, 15 Ramadan ni ustaz, dukhan akan sampai. Dukhan tu apa? Asap. Asap ni tanda-tanda kiamat yang besar. Lan taqum as-sa'ah hatta tarawna qablaha 10 ayat. Tak akan berlaku kiamat sehinggalah ada 10 tanda yang besar. Fazakara, maka Nabi sebut ad-dukhan. Satu, asap. Dajjal, akan keluarnya Dajjal. Wa yakhruj Ya'juj wa Ma'juj, keluarnya Ya'juj dan Ma'juj. Dabbatul ard, akan keluarnya binatang yang boleh cakap. Ini semua tanda-tanda kiamat yang besar yang belum berlaku. Nombor satu kata Nabi apa? Keluarnya asap ad-dukhan. Maka datang satu opak ni, dia kata ustaz, dukhan akan terbit 15 Ramadan. Bila? Tahun ini ustaz. Ustaz tak tahu ke? Saya tak tahu macam macam mana dia jadi ustaz ya? Oh, ni parah ni tuan-tuan. Saya kata bukan ustaz semua bukan tahu. Amboi, saya tak tahu makcik. Makcik tahu mana? Ustaz makcik apa? 15 Ramadan keluar asap. Lepas tu kalau dia keluar asap, bila keluar asap, keluarlah Dajjal, kiamat akan sampai. Itu makcik buat apa? Makcik datang sini sebab nak keluarkan duit ASN, ASP, duit ASP tabung haji semua makcik nak bawa keluar. Makcik nak gantikan dengan emas. Sebab bila Dajjal sampai, duit tak laku, yang laku emas. Lepas tu emas tu makcik nak buat apa? Makcik minta nak ustaz makcik simpan. Lepas tu makcik dah buat dah, belakang rumah makcik dah ada dah, rangka semua dah ada dah ustaz. Maggi, bero semua dah ada. Kalau Dajjal datang pun senang lah. Habis Ramadan, habis puasa, habis Zulkaidah, masuk Zulhijjah, dia main impor. Dia kata ustaz boleh tak bagi pondok kat makcik? Saya tanya siapa? Rumah makcik mana? Rumah jual habis dah, beli emas. Itu emas ni mana? Emas bagi ke ustaz. Kami tak lah beli emas tu. Ustaz pun lari, ustaz ni emas lari. Sekarang siapa Dajjal? Ustaz tu kan Dajjal. Ustaz tu lah Dajjal, penipu. Dajjal tu mana penipu. Lah tak ada di sekolah saya. Mana lipat duit tak ada. Ustaz tu di mana? Ustaz nu, bukan kita punya nu. Cahaya suruh kita ni. Kita tak tahu. Janganlah mendeka dalam kesamaran, kita tak tahu. Bila dia hadap ke, tapi sebelum hadap, buatlah amalan soleh. Allah sebutkan tadi Al-Kahfi 110. Amalan soleh itulah yang menjaga kita. Datanglah perang manapun, datanglah apa benda pun, amalan soleh itu kan. Iman awak, amalan awak. Dan jangan awak syirik pada Allah. Jangan cinta pada dunia, jangan bertuhankan manusia, jangan mengambil manusia macam Tuhan. Cukup awak selamat. Nabi kata apa lagi? Maka bila sampai malhamah kubra, perang yang begitu besar, daripada 100 yang join perang, seorang je hidup. Bayangkan tuan-tuan, mati berhabis ni orang ramai yang mati. Maka Nabi kata apa? Sebelum sampai yang macam itu, pergilah duduk di kawasan pedalaman. Jagalah tanah, bercucuk tanamlah di tanah, berkebunlah di tanah, belalah kambing, lembu, ternak semua di tanah. Bila berlaku satu-satu musibah, insya-Allah kamu ada kehidupan. Di tanah ada
ada boring, kamu boleh korek jadikan air boleh minum. Di tanah, ada tanah, kamu boleh tanam ubi kayu, jagung, pi tanam, jadi perang kau boleh makan. Tinggalkanlah bandar-bandar, kau pergilah duduk di kampung-kampung, belalah kambing di hujung-hujung kampung, belalah kambing di kaki bukit. Agak-agak susah kau makan je kambing. Nabi sebut. Cuba tuan-tuan tengok sekarang, bandar raya besar saja, bandar raya saja ada berapa juta orang? 5 juta, 3 juta, 4 juta, 10 juta. Agak-agak kalau jadi perang, tuan-tuan nak makan apa? Jadi gempa bumi, nak makan apa? Nak tanam pokok rumah flat, nak tanam ubi kayu, obat daun tak boleh. Zaman dulu-dulu mai perang Jepun 40 sampai 45 dulu perang Jepun. Orang Melayu kita, orang Islam kita boleh bertahan. Mailah Jepun naik gerak-gerak naik apa, mereka boleh bertahan. Mereka ada pedang, mereka ada ubi kayu, mereka ada tanah, mereka ada semua kan. Ayam telaga mereka ada. Sekarang kalau jadi perang, kita nak cari ayam tak mana? Nak minum ayam tak mana kan? Ustaz, lauk banyak Ustaz. Bila minum ayam tak? Sebab tu bila kita faham tentang hadis Nabi, pembangunan di luar bandar, keadaan di kampung jangan diabaikan. Kalau kita faham hadis Nabi, banyakkan pekerjaan di kampung supaya tidak berlaku penghijraan besar-besaran ke bandar. Kerana bila awak pergi ke bandar, awak duduk satu tempat, bom sampai mati semua orang. Dia akan cari jantung bandar, dia akan cari pusat bandar. Kita tengok perang sekarang, dia tak cari kampung, dia cari apa? Pusat bandaraya, jantung bandaraya. Apa yang ada di situ? Tuan-tuan nak lari ni. Sebab tu bila kita faham tentang itu tanda-tanda suruh kita, Al-Quran dia mengajar semua benda. Jom balik-balik ke kampung. Bukan saya suruh tukar balik, tak. Majukan kampung. Sekarang bendang terbiar. Sampai DJ dia buat lagu lah tahun 70-an. Sarjana mata memandang kehijauan sawah terbentang. Nampak? Lagu tu. Pohon melambai-lambai. Cuba cari. Hari ni apa jadi? Dia kata, hanya ayah tua yang bekerja, ibunda di rumah menanti, anak muda ke kota. Hak tua menanti mati, tak ada apa. Rumah tinggal, kebun tinggal, sawit tinggal, kelapa tinggal, bendang tinggal. Jom kita tengok malhamah kubra Nabi katakan jadi macam itu. Kalau itu, buatkan projek makanan untuk di kampung dakwah. Simpan makanan yang banyak seperti mana kes Nabi Yusuf alaihissalam. Dia simpan makanan untuk 7 tahun yang akan datang. Mereka tak kebulur. Allah cerita macam mana betapa pentingnya prospek pertanian dan prospek yang melibatkan kepada sumber pemakanan. Larilah, jadilah perang apa pun. Nabi cerita. Inilah dia tuan-tuan Al-Quran, sahabat kita di dunia. Abang nak jadi orang kaya, baca Quran. Macam mana Ustaz? Saya dah baca Quran Ustaz, tak kaya-kaya pun. Saya baca Quran Ustaz, anak saya 5 orang hafal Quran Ustaz, 5 miskin Ustaz. Sebab mereka hafal, mereka tak yatlun, mereka tak iqra. Cuba yatlun kitab Allah, iqra tengok. Iqra Al-Fatihah, Al-Baqarah, lembu betina, surah lembu betina. Takkan nama lembu dalam Quran. Sepatutnya Al-Fatihah Muhammad. Nabi itu lembu. Takkan Allah saja-saja letak nama surah lembu. Kajilah. Jadi apa-apa kalau nak jadi kaya, belah lembu. Kalau nak jadi orang kaya, belah lembu.
Lembu mana jatuh harga? Sekarang 6,000, dulu 1,600. Belalah lembu. Tiap-tiap tahun orang buat korban. Di Malaysia ada 24,000 masjid dan surau. Kalau 10 ekor, satu masjid ada 240,000 ekor. 240,000 ekor tiap-tiap tahun dikorbankan. Satu ekor 5,000. Maknanya sekali buat korban 1.2 bilion ringgit Malaysia. 1.2 bilion. Ustaz, kita ni jangan duk sebut dunia sangat. Ni dunia, bilion-bilion ni dunia sangat. Tadi ya saya edarkan tabung. Baik tarik balik, jangan edar tabung dunia. Tu nampak tabung masjid Al-Huda. Berapa banyak tu tabung putih besi. Jangan masuk duit dalam tabung dunia. Kalau hang tak ada duit, nak sedekah lagu mana? Kalau hang tak kaya, macam mana hang nak buat masjid? Kalau hang tak ada duit, macam mana hang nak pergi umrah, pergi haji? Tuan-tuan hari ni masuk masjid, lepas tangga masjid, jumpa pintu masjid. Lepas jumpa pintu masjid, tuan-tuan jumpa apa? Hebat kan? Tabung. 8 tabung berbaris. Tabung anak yatim, tabung pengurusan, tabung utility, tabung video. Dia ada RM10, tabung 10. Dalam dia koyak satu, koyak tu. Ada dah semua sikit. Elok lah. Apa bengong lah. Tuan-tuan, nak jadi kaya, Allah suruh kita sebab berapa banyak Quran sebut. Zalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna as-salah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Panjang makrif disebut. Tadi tu imam sembahyang maghrib dia baca apa? Dia baca apa? Walan yu'akhirallahu nafsan idza jaa ajaluha. Baca dia. Fa asaddaqa wa akum minas salihin. Nak mati tu. Nak mati dah. Ya Allah, minta tangguhlah ya Allah. Walan yu'akhirallah. Allah tak boleh dah. Fa'idha ja'a ajaluhum, tak boleh dah. Sebelum mati tu dia minta apa? Wahai Tuhan, tangguhkanlah mati saya. Janganlah cabut nyawa saya Tuhan. Oi, kau nak buat apa? Fa'asaddaqa, saya nak sedekah. Wa akum minas salihin, dan saya nak buat amalan soleh. Nak mati dia kata, Ustaz, oh saya nak sedekah. Tok Imam, oh saya nak sedekah. Allah sebut dalam Quran. Tiba-tiba kita diajar, jangan cari duit, jangan banyak duit. Itu dunia semua. Biar kita jadi miskin, cepat masuk syurga. La ilaha illallah. Sedangkan Nabi kata kalau besok nak kiamat, di tangan ada benih lagi, ambil tangan. Adakah Nabi cinta dunia? Dah, tuan-tuan, balik sekali lagi buka dalam Quran tu. Semalam saya sebut di Kuala Bantan. Tuan-tuan berzikir senang, tuan-tuan baca Quran bagus, tuan-tuan baca sembahyang sunat bagus. Bagus semua. Tapi ada dah amalan yang terbagus? Ada dah amalan paling bagus? Quran habang. Ni tiang, ni kipas, ni lampu. Nu atas, tu atas kubah. Atas pada kubah tak ada. Kapek, tiang, main bin pula pergi tampung kubah. Atas pada kubah apa? Tak ada. Ada amalan dia nama kapek. Ada amalan dia nama tiang. Ada amalan dia nama bin. Yang paling tinggi sekali kubah. Hak kubah tak boleh lawan. Boleh hak kapek pergi lawan kubah, taubat lah tak boleh. Hak kapek anda luar. Kipas angin, hak pun numpang kubah. Wallahi kubah tu dengan kita mati sekali. Yang kubah tu nama apa? Nama dia yang paling tinggi, nama dia Aqabah. Jamratul Aqabah, paling besar Jamratul Aqabah.
Gunung Everest paling tinggi, nama dia Aqabah. Tak ada siapa challenge dia dah. Nama dia apa? Aqabah. Ada tak amalan Aqabah yang paling tinggi sekali? Ada. Tak ada orang boleh challenge dia? Ya. Apa dia ustaz? Falaqtahamal aqabah wa ma adraka mal aqabah fakku raqabah. Nah, surah apa? Al-Balad. Buka Quran. Berapa ramai yang tak sanggup mengejar amalan Aqabah? Apakah yang kamu tahu tentang amalan Aqabah? Amalan Aqabah ialah orang yang memerdekakan hamba. Orang yang buat amalan Aqabah ialah memberi makan pada orang yang sangat lapar, ataupun menjaga anak-anak yatim yang kerabat dengannya, ataupun menjaga orang miskin yang tak ada rumah, bagi rumah dekat dia. Kemudian dia beriman dan dia mengajak supaya orang berkasih sayang. Dia mengajak orang bersabar. Wa tawasau bis sabri wa tawasau bil marhamah. Ulaika ashabul mai. Mereka itu adalah orang belah kanan di hari kiamat. Orang ni, 5 golongan ni belah kanan di hari kiamat. Golongan kanan, al-yamin, kanan. Siapa dia? Yang memerdekakan hamba. Nak merdekakan hamba ni kena ada duit tak? Ada. Abu Bakar As-Siddiq dia merdekakan Bilal bin Rabah dengan sekati emas. Sekati emas kat Seroi. Sekali sedekah 5 juta. Ustaz sekarang nak merdeka apa kita pun tak ada hamba dah. Saya hamba isteri saya dah. Hamba tu pasal apa bang? Salah satu hamba ialah kerana ditawan. Jadi hamba kita. Salah satu hamba tu apa? Dia hutang dengan kita. Dia tak bayar hutang, dia jadi hamba kita. Ada tak hari ini yang jadi hamba, yang segan keluar rumah, yang terkurung dalam rumah dengan sebab berhutang? Tak ada. Tak pergi masjid. Tak pergi masjid sebenarnya. Kita tanya mat, awak tak pergi masjid? Aku dah hutang. Aku malu nak pergi semayang. Lagi dia minta hutang kat aku, malu. Oh, dia pun tak mai lah. Mai lah. Kok dia tak mai pula, dia terima. Habis salam dia tengok muka aku. Oi, bila dah bayar hutang? Mana aku nak tak muka mat? Berapa hutang hang nak terima? 1,000 lah. Nah. Dia bayar. Aku tolong bayar lah. Berapa ramai yang sanggup? Tak sanggup pasal tak ada duit. Saya tu susah tak Pasal apa susah? Ustaz tu ada kata jangan cinta dunia. La ilaha illallah. Awak banyak duit, awak bayar zakat. Nak jadi amalan terbaik tu bagi makan orang. Ada makan amalan. Bagi makan orang. Hak miskin-miskin papa ke danau. Sebab tu saya sebut semalam bila saya pergi satu stesen TV, dia letak saya dalam holding room tu. Sementara live mai penerbit dia. Dia kata ustaz jaga orang tua-tua ni ada untung. Tegak kepala saya tu. Dia kata ustaz jaga orang tua-tua, orang miskin-miskin ni ada untung. Saya baca ayat tadi. Mereka tak ada rumah, saya bagi rumah. Mereka tak ada makan, saya bagi makan. Bukankah itu perniagaan yang paling untung? Quran cakap amalan paling tinggi sekali. Amalan Aqabah. Apa lagi amalan Aqabah? Sabarlah, main sabar. Dia kerja dia sebagai pendakwah. Kerja dia sabar, ujian Allah, sabar. Biar dia pula watawasau bil marhamah. Kerja dia ialah hiduplah berkasih sayang. Marilah berkasih sayang. Jangan gaduh-gaduh. Marilah cinta mencintai. Berapa ramai yang ajak macam tu tuan-tuan? Berapa ramai yang gunakan pentas mikrofon, pentas dakwah? Jangan. Pok-pok tu tak nak main. Korban dengan dua hantar. Jangan dua hantar. Masjid pun tak main, tu tak pergi hantar korban dari bawah lah. Nampak? Jangan. Orang macam ni belum Aqabah. Berapa ramai yang mengajak? Tu, pok-pok tu kalau mati, kau jangan duduk pergi semayang ayat. Masjid pun tak main hantar dulu depan tu imam. Oh, dah saya tak pergi. Apa nak bayar apa pergi? Aku dah. Orang macam ni belum Aqabah. Berapa ramai yang mengajak orang untuk berpecah, bercempera kita.
Tiba-tiba kita nak kata kita orang baik, berhenti je lah. Quran ajar orang baik tu apa? Idfa' billati hiya ahsan. Buatlah yang lebih baik pada mereka. Yang mana yang tak main masjid dalam Qaryah kita ingat siapa dia? Lorong 8, rumah nombor 3, nombor 6, nombor 7. Tiga-tiga ni tak pernah main masjid. Lorong 9 pula rumah hujung kena lock tu dengan end lock. Sama aja, lock dua-dua tu dua tu. End lock satu, kena lock satu. Memang tak pernah main pula. Kalau gitu bagi kat depa 2 kilo saja. Bawa pula depa main pun tak. Pasal tak main lah bagi daging. Agak-agak kok raya Korban dulu ni. Tapi bagi sekilo 2 kat depa kalau dia main. Lepas tu kereta kes lot pendek. Hello. Assalamualaikum. Salam. Putih derma. Nak bagi daging korban. Oh, tak ke masjid pun dapat? Kami tak ada geng-geng, kami tak ada. Kami semua dia kata kami pagi semua tu kami tengok abang tak main tadi tu kami main tak. Jam saya tak baca. Kami jam kita ada CCTV semua kita tahu. Okey bang, terima kasih bang. Tak ajak pun ke masjid. Bagi lah ni masalah lagi korban elok ni. Kami bola petik air tadi elok. Tak ajak pun. Bukan waktu dia bagi tu. Risaulah. Kami ni pun tak lupa ke abang-abang lupa masjid. Kalau kita cakap je tu dia ambil daging tu dia sumbat dalam mulut. Balik. Tak usah kata apa pun. Bagi je. Balik dia ke dapur bagi ke isteri dia. Siapa tu bang? Orang masjid. Main hantar daging. Belum abang itulah cik kata pi dalam masjid semayang. Abang tak pernah pi. Mana nak letak muka kita? Isteri teriak orang lagu itu. Pukul 7 yang mana? Saya ingat dia. Habis-habis bayar dia cari siapa dia tak bagi dia. Dia jumpa. Salam ada riak dia. Tuan-tuan oi, janganlah pecah belah. Ni kampung kita, ni taman kita, Sungai Arak ni tempat kita. Quran mengajar kepada kita hidup berkasih sayang. Kalau betul kita ni tilawah Quran, yatluna kitab Allah, tak ada siapa pun dalam kampung kita ni berpecah tak tegak hanya kerana faktor-faktor yang tuan-tuan sendiri boleh tahu. Kenapa yang kita ni berpecah, kenapa yang kita ni tak cakap, kenapa faktor tu semua tuan-tuan tahu. Saya tak payah belah benda ni. Buangkan faktor tu ke tepi, letakkan watawasaw bis sabri watawasaw bil marhamah. Dah. Ustaz, kalau saya jadi toki lembu je Ustaz, silakan. Sahabat saya dia buat korban tuan-tuan 24 juta. Dia pun bekal lembu korban saya 24 juta. Sekali buat korban tutup kedai, lepak RM20 dia. Ada kerja mak 24 juta apa lagi? Teropong apa lagi? Masalah. La ilaha illallah. Nak jadi kaya? Ayolah, zakat. Cuba tengok zakat. Apa benda yang dikenakan zakat? Bila sebut zakat, dia adalah benda yang besar, dia benda yang relevan, dia benda yang berkekalan dan takkan berubah. Apa dia Ustaz? Pertanian. Kalau awak nak jadi orang hebat, kontrol pertanian. Apa yang dikawal? Apa yang dikenakan zakat? Padi. Kontrol padi. Jangan bagi orang lain pegang padi. Sayang tuan-tuan, tanah pendang kita jual. Lala kita tak ada berah. Padi takkan jatuh harga. Padi akan naik. Padi takkan siapa yang tolak berah. Tak ada siapa tuan-tuan. Dia makan nasi. Doktor makan nasi, cikgu makan nasi, abang lah makan nasi, Nepal makan nasi, kita makan nasi. Tiba-tiba kita tak ada nasi. Siapa yang kuasai berat pada masa itu, dia adalah raja. Cuba tengok apa yang kena zakat. Pertanian, zakat penternakan, lembu, kambing, unta. Kontrol kambing, kontrol lembu. Kambing takkan jatuh harga, lembu takkan jatuh harga, unta takkan jatuh harga. Saya buat korban, ada satu orang dia kata, Ustaz saya buat korban unta. Oh bagus. Boleh lah Ustaz main? Boleh. Saya nak tengok nak sembelih kat mana? Sembelih apa?
Sembelih unta tu tak mana nak sembelih. Orang tengkuk dia banyak ni tak mana tu. Sudah unta ni parah kan. Cuma galak kan. Saya dapat unta Australia. Tak nampak Arab. Masalah unta Arab lah. Dah kalau Australia tak tahu Islam, tak tahu Islam. La ilaha illallah. Ada juga jenis tu. Saya kata cik tengoklah kalau dia sunat tu insya-Allah. Tak reti korban habis belasah juga. Belajar tak mau. Nombor 3. Apa lagi yang kena zakat? Emas. Jom tuan-tuan. Sayang tuan-tuan, sekarang emas dah harga 300-400. 1 gram baru kita nak beli emas. Dulu tengah muda, jangan bayar emas, bayar zakat tak rasa. Jangan pakai emas seorang tak pakai, tu kena bayar zakat. Kalaulah kita kontrol emas tuan-tuan, kaya jutawan. Quran cerita 1400 tahun dulu. Hari ni baru nampak ICMN. Ni kalau mak jual gelang ni agak-agak RM1 dapat. Mak ni berah ni mau. Duk tengok gelang tu. Bila lah mak nak tidur, nak curi gelang mak ni. Mah orang tua ni, mah lama ni. Agak-agak tuan-tuan dengan berat 20 gram, 30 gram sekarang bagi 60 gram. Bila kita baca Quran, dia bukan setakat cerita tentang akhirat. Quran juga cerita tentang dunia. Bagaimana awak nak jaya. Dia cerita bagaimana awak nak jaya, bagaimana awak nak jadi hebat. Bukan saja-saja tuan-tuan. Lain kali kita cerita tentang macam mana boleh kita jadi hebat. Sama ada kita nak berkeluarga, nak single, sampai nak bercerai pun Allah Ta'ala ajar dalam Quran. Balik buka surah An-Nisa, cerita tentang cerai. Allah kata dalam Al-Baqarah, fa'imsakum bima'rufin aw tasrihum biihsan. Kalau kamu sayang isteri kamu, pegang elok-elok. Kalau kamu dah hilang sayang, lepaskan baik-baik. Tadi ada satu perempuan main jumpa isteri orang. Saya kata sabarlah, rumah tangga lagu ni, sabar ada. Nanti saya panggil suami akak lah. Sekarang akak dah mengadu, lagi saya panggil suami akak. Pergi balik lah. Saya tak boleh dengar sebelah pihak, saya kena dengar dua-dua belah pihak. Okey, kalau dah tak ada jodoh, berlakulah perceraian selepas suluk, selepas berbaik-baik berlaku perceraian. Sebelum bercerai itu Allah kata apa? Jangan buka aib dia, bercerailah dengan cara baik, jangan bergaduh, lepaskan baik-baik. Yang suami pun akan diberi kecukupan rezeki, yang isteri pun akan diberi kecukupan rezeki selepas mereka bercerai. Allah sebut dalam Quran. Tapi hari ini orang nak bercerai, mana ada ikut Quran. Bila bergaduh je, saya disakiti oleh suami saya. Suami saya tu pula ada perempuan lain penyondol dia. Tu dia dalam toktik, dalam muka buku. Tu dia masuk tuan-tuan. Jantan tak guna, perempuan tu pun penyondol. Yang laki tu pula, saya selama ni mendiamkan diri, hari ni saya bangun mempertahankan diri saya pula. Masing-masing. Ni zaman sekarang. Kemudian pergi mahkamah pakai spek hitam. Jawab. Adakah macam tu Islam ajar? Islam suruh tutup. Cerai elok kamu ada anak. Ada satu artis, dia kata, Ustaz, saya buntu lah. Saya buntu. Tolonglah saya, Ustaz. Saya kata yang tolong Allah. Saya buka jalan, cerita jalan. Saya meniaga tak untung. Saya buka kedai tutup. Saya dah tak boleh jadi pelakon, saya tak boleh jadi DJ apa, tak boleh Ustaz. Saya tak ada income Ustaz. Saya teruk. Saya berteruk. Semua orang boikot saya Ustaz. Anak ramai. Semua orang boikot. Sebab isteri kata jahat, tak boleh pakai. Sekarang ni bila duit dah tak ada, kerja dah tak ada, nafkah untuk anak-anak dia pun tak ada.
Saya kata pula pada isteri dia, akak puas hati sekarang? Kalau akak nak bercerai lah, akak biarlah dia kerja. Bila dia ada duit, anak akak ni 5 orang kak. Sekarang akak dia tak ada duit, akak pula tak ada duit. Dia tak bagi duit pada anak sebagai nafkah yang disuruh. Dia nak cari duit mana? Bila buka kedai, oh dia ni ya, dengan bini dia yang ni ya, boykot. Saya lagi kerja, oh boykot. Lalu tak ada kerja, duduk minum. Saya kata, kak je dah sekarang. Kau nak suruh dia bayar nafkah, dia pun tak makan. Saya kata macam ni lah kak. Abang tak usah pergi mana-mana lah. Abang tu dengan saya. Saya ada buka cawangan baru sekolah saya. Abang jadilah pengurus. Abang atur, abang susun, jaga orang tua-tua, buat pengajian. Abang sendiri pun boleh mengaji, saya bayarlah gaji. Duduklah dia. Dia peluk saya, badan besar dia peluk. Dia kata, Ustaz, ada ramai-ramai udah seorang yang tolong saya, Ustaz. Sudah. Dia main seorang randuk keluar hendak. Dah lah ramai-ramai orang kawan susah seorang tolong saya. Saya ingat kat anak abang. Dia kata abang beringat nak buat kerja satu-satu benda, fikir panjang. Dengan kira nafsu. Nafsu memang Rasulullah, tapi akibat dia apa? Ini dia. Saya salah Ustaz. Dah, saya tak mau cerita lama-lama. Pi duduk sana buat kerja. No, bangla buat bangunan. Pi tengok dia buat dah. Terus aku ingat yang lain dah. Dapat gaji, pi bayar nafkah kat anak. Jadi tuan-tuan yang saya hormati, sampai cara nak bercerai pun Quran ajar. Seronoknya tuan-tuan kalau kita hidup berpandukan pada Quran. Saya minta maaf jika terkasar bahasa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.